Untuk majlis ini saya menggalakkan Majlis Agama Islam Selangor kalau sekiranya boleh. Tetapi kalau boleh disebarluaskan sebenarnya kepada semua majlis agama dalam negara kita. Kerana isu pengurusan masjid ini penting. Pertama, of course lah melibatkan lambang Islam itu. Tetapi isu-isu masjid ini perlu diperkasakan kerana ada setengah masjid yang betul-betul yang banyak menguruskan wang yang besar, terutama sekali masjid-masjid di bandar-bandar dan sebagainya. Jadi kena wujud peraturan yang khusus di bawah majlis agama supaya pertamanya ada pemantauan, yang kedua ada tindakan punitifnya. Sekiranya ada pihak masjid atau ahli jawatan kuasa masjid yang melanggar tata kelola ataupun peraturan yang ditetapkan oleh majlis agama negeri masing-masing. Kerana kebelakangan ini kami juga menerima banyak aduan atau maklumat dan rumutan daripada pelbagai pihak yang mempertikaikan tentang pengurusan keuangan dan juga perolehan masjid-masjid berkenaan atau termasuk juga surau-surau. Tetapi oleh kerana tidak ada peraturan yang jelas di bawah undang-undang tadbir negeri masing-masing, maka kita di SPRM tidak dapat menguatkuasakan undang-undang dalam sekiranya melibatkan mana-mana pihak dalam jawatan kuasa sekiranya melanggar peraturan yang tidak jelas ini. Dan akta kami ini ada satu undang-undang untuk semua, untuk umum satu negara, dan tidak ada spesifik tentang pengurusan masjid. Ini banyak undang-undang lain pun tentang spesifik untuk menguruskan organisasi, contoh koperasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil dalam institusi masjid ini adalah satu yang spesifik, ya, di mana perlu ada peraturan yang jelas ataupun undang-undang yang jelas di bawah tadbir urus negeri masing-masing.